Inilah syaitan yang sentiasa membuat manusia saling berhadapan. Kalau begitu, mari kita ulangi ayat tersebut sekali lagi. Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 14, di satu sisi terdapat dunia di salah satu neraca timbangan. Baik, di neraca yang satu lagi terdapat zat Allah. Dan Allah berfirman serta menyatakan pilihannya. Maksudnya Allah berfirman, sebagai Tuhan kamu, aku memberitahu kamu bahawa bagi kamu di sisi Allah, zat Allah adalah lebih baik daripada keseluruhan kehidupan dunia. Dalam hadis syarif pula, sesiapa yang menginginkan untuk bermulaki dengan Allah, sesiapa yang memiliki keinginan ini, bukan menginginkan kehidupan dunia, apabila Allah melihat keinginan ini di dalam hati seseorang, apa yang berlaku selepas itu? Allah berfirman, selepas itu adalah urusanku. Apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan kita? Tuhan kita yang memiliki 99 Asma'ul Husna. Allah menzahirkan tajalli dengan namanya Ar-Rahim. Dengan 12 ihsan, dia menunjukkan mursyid kita melalui 7 furqan. Dia yang melakukan tazkiyah nafs kita. Dia yang menyampaikan roh kita kepadanya. Dan seolah-olah kita yang melakukan semuanya, kepada siapakah dia memberikan ganjarannya?